Assalamualaikum guys and welcome back to my new video. Kalau korang tengah cari speaker yang kecil tapi bunyi nak padu, tahan lasak, boleh bawa mandi, inilah dia, Sony SRS XB 13. Kecil tapi jangan terpedaya dengan saiz dia. Jom kita review. Let's go. So, pertama sekali, design dia yang sangat compact ni, korang tengok besar tapak tangan aku je. Kemudian berat dia lebih kurang 250 gram. Kalau letak dalam bag pun tak rasa sangat. And then dia ada tali multi strap macam ni. So kalau korang nak gantung dekat bag ke, botol ke, basikal, mana-mana ikut kesesuaian korang, tak kisah. And then yes, dia menggunakan port pengecasan jenis USB Type-C. So thank you Sony. Yang best dia, speaker Sony ni dia ada IP67 punya rating lah. Maksud dia tahan air, tahan habuk, bawa camping, bawa mandi, bawa ke pantai tak ada masalah. Memang dibuat untuk outdoor. Korang tengok korang boleh letak bawah air macam tu, tanpa perlu risau. Memang dia rating IP67 dia tu memang waterproof lah. Tapi yang penting korang pastikan dekat bahagian USB-C dia tu, pastikan dia tutup dengan rapat lah. Kalau tak masuk air, memang dia akan rosak. Tapi kalau macam yang aku tengah tunjuk sekarang ni, memang dia tahan air, memang tak akan rosak lah. Kalau nak rendam speaker ni pun tak ada masalah lagi. Ini aku demo sikit bunyi dia. So, korang dah dengar kan tadi aku demo sikit bunyi dia macam mana. And then, walaupun kecil speaker ni, tapi bunyi dia memang sedap gila weh. Lepas tu Sony letak teknologi extra bass. Jadi low end dia tu memang lebih tebal, lepas tu rasa padu. And then dia ada sound diffusion punya processor yang buatkan bunyi tu lebih luas lah, means surrounding lah. And then tak rasa macam keluar daripada speaker yang kecil. Kalau kau letak dekat dalam bilik, memang penuh bilik korang, bergema bunyi dia. Korang cuba, mesti korang suka punya. Cumanya ada satu kekurangan yang ada pada Sony SRS XB 13 ni. Kalau korang nak pakai speaker ni untuk bawa pergi outdoor ataupun ruang yang lebih besar, dia punya volume maksimum taklah setanding speaker yang besar. Itu yang korang kena take note. And then kalau korang guna volume yang paling tinggi untuk dengar lagu ataupun buka lagu guna speaker ni dekat luar, bateri dia memang akan cepat habis dan dia tak syok lah kan. So untuk siapa yang ni aku recommend adalah kalau korang nak pakai dekat dalam bilik memang sangat recommend memang dia akan buat satu bilik tu bergema dan tak ada masalah dan tak ada isu. Cuma kalau dekat luar boleh juga nak pakai, tapi macam aku cakap lah, kalau korang buka dia punya volume sampai maksimum, bateri dia akan jadi sedikit isu lah, tapi still boleh dengar dengan baik. Yang lebih menarik lagi tentang Sony SRS XB 13 ni, dia ada mic built-in tau dekat bahagian tepi ni. Untuk korang jawab panggilan, kalau ada call boleh terus jawab pakai ni lah. And then if korang ada 2 unit speaker Sony ni, korang boleh pairkan dia dalam 2. Lepas tu korang boleh buat dia jadi stereo speaker lah. So kalau nak tengok movie ke apa, memang sedap gila lah, memang lagi kuat lah kan. And then Sony claim yang dia punya speaker ni boleh sampai 16 jam. Okay, kalau guna dia punya volume tu sekitar 40 ke 50% macam tu lah. So aku dah try, memang dapat berapa jam yang dia claim tu lah. And then memang puas hati gila. Cumanya aku tak adalah 2 unit benda ni. Dan kalau korang ada 2 unit ni, korang boleh pair dan jadikan stereo speaker. So pengalaman kalau korang nak tengok movie ataupun music ataupun audio tu akan jadi lebih menarik lah. So macam mana nak tahu speaker Sony ni sesuai ke tak untuk korang sebenarnya? So speaker ni kalau untuk orang-orang yang nak speaker kecil tapi bunyi sedap, lepas tu dia suka pergi outdoor, camping, mandi, tapi tak nak bawa speaker yang besar-besar gerabak tu, tapi still boleh dengar lagu dengan baik, and then ringan, and then senang nak bawa, nak sangkut dekat mana-mana. Lepas tu produk yang tahan lama, memang trusted gila, audio yang sangat baik. Memang Sony ni trusted lah, memang aku suka audio dia, memang aku suka. Even headphone pun aku pakai daripada Sony juga. And then built-in quality dia yang sangat solid. Ini korang nak tahu berapa lama dah aku ada ni. Ini sebab dia dah keluar versi yang baru. Yang this one aku rasa aku dah ada lebih daripada 3 tahun kot. Memang sangat puas hati. Okay guys, so itu sahaja review aku berkenaan untuk speaker Sony SRS XB 13 ni. Dia kecil, comel, tapi bunyi dia korang jangan buat main-main, memang tak mengecewakan. Dengan harga sekitar bawah RM200 korang boleh dapat dah speaker ni. And then kalau korang nak aku bandingkan dengan speaker-speaker lain,
InsyaAllah kalau aku rezeki lebih dan akaun ni ataupun channel YouTube aku boleh monetize, aku akan bandingkan dengan maybe JBL, Go3 ke ataupun Anchor, Soundcore ke kan. Tengoklah kita ada bajet lebih, aku akan buat lah dengan support korang juga. So macam biasa guys, korang komen je apa lagi topik-topik yang korang nak aku ulas dekat ruangan komen kat bawah. And then jangan lupa like, komen dengan subscribe. And then thank you so much sebab selalu support aku. Walaupun aku ni barulah apa orang kata YouTuber pemula, tapi aku sangat-sangat berterima kasih atas segala support yang korang berikan. So jumpa lagi untuk video seterusnya. Ciao.